pesan dengan Ila. Dia kata, ingat ke pok makcik kabur tadi mu keluar je daripada R&R ni, mu jumpa je susu keluar yang pertama tu, mu terus susu keluar, mu jangan pergi terus je. Dah jangan teruskan lagi perjalanan mu melalui highway ni, mu susu keluar. Ingat ke pok makcik kabur ni? Tu makcik tu pun pusing belakang, gilah ke arah mana lah dia pergi lah. Ila tu tak perasan lah dia pergi ke mana. Tu Ila dia pun kenapa pula makcik ni pesan macam tu kan? Dia, tak apalah, tak nak makan lah aku. Pun pergi ke kereta, masuk je dalam kereta, sepupu dia tengah pandang dia. Dia cakap, kau cakap dengan siapa? Cakap, aku cakap dengan siapa? Oh tadi ada makcik tu, dia sama-sama semayang dengan aku kat surau tu. Itulah aku ajak dia makan sama, dia tak nak. Aku pun tak rasa lapar lah, kita teruskan je lah perjalanan ni, tak payahlah makan nantilah depan-depan lagi lah kita makan. Dia pun macam tak banyak cakap tau. Ila suggest dia nak pergi daripada situ, terus sepupu dia tu setuju. Dia pun undur kereta terus pergi keluar daripada highway tu. Dan Ila ni lupa nak cakap dengan sepupu dia yang makcik tu tadi pesan, jumpa je susu yang pertama tu terus susu keluar, tak payah nak follow highway tu apa semua. Dia lupa nak cakap dengan sepupu dia. Dan dia teruskan perjalanan. Bila dah sampai satu tempat ni macam tempat yang